Assalamualaikum, halo, kopi Kemilo. Hanya lagi. Kali ni aku nak share macam mana trip kita orang hari tu. Chill, senang dan yang paling penting perut kenyang. Jom. Kita orang start dari KTM Anak Bukit. Destinasi of course lah KTM Padang Besar kan. Naik train ni paling senang, tak payah ada jam. Sampai je Padang Besar, kita orang dah siap-siap tempat tiket van VIP. Memang berbaloi sebab dia uruskan semua dari KTM terus ke Immigration Malaysia dan Thailand. Lepas settle cop pasport, van ni terus hantar kita orang depan pintu hotel. Tak payah nak heret beg jauh-jauh. Untuk trip ni, kita orang stay dekat Lamun Villa. Lokasi dia strategik gila. Betul-betul belakang Central Hat Nyai. Lepas check-in, apa lagi? Terus nono jalan kaki pergi Central Hat Nyai. Ingat dekat, kena pusing dulu nak pergi ke depan. Jom kita pergi pusing cuci mata sambil cari alas perut kejap. Sebelum balik hotel, kita lihatkan badan. Let's go. A few moments later. Petang tu energy dah recharge. Kita orang gerak ke ASEAN Night Market. First thing first, cari tempat masaj. Kena bagi kaki ni lembut sikit sebelum nak round makan. Inilah dia suasana malam di ASEAN Night Market. Nak shopping pun boleh, nak makan, of course ada macam-macam lah. Jom kita tengok dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kopi Kemilo. Starting kita hari ni dengan makanan. Kita sarapan light dulu. Kita ada sushi, ada Nescafe. Lepas tu ni apa dah namanya? Sosis. So kita makan dekat dalam Central Hat Nyai. Dekat atas ni ada food court. Kemalasan nak pergi makan dekat luar. Nah, dekat food court ni tak ramai orang. Belum lagi. Aman. Nah, belum lagi. Jom kita makan. Bismillah. Tak pernah lagi aku masuk mall pagi-pagi buta ni. Tapi kat sini kena masuk sebab ada orang tu dia nak cuci mata kata dia. Jom tengok apa yang nak dicuci tu.
A few moments later. Tengah hari tu kami lunch di Nom Gina Phuket Hat Nyai. Orang kata kat sini laksa siam sedap. Jom. Kita sambung tengah hari ni kita makan dekat sini. Antara kedai viral lah. So kita kena pergi lah kedai viral dekat Hat Nyai ni. Ni kedai orang kata famous laksa siam ni. Aku mari sini nak makan laksa siam lah. Laksa siam tengok dia punya sayur. Ulam. Aduh, ada periuk. Lepas tu ni ya Allah ulam dia aku tak tahulah apa. Ulam apa ni? Tak tahulah. Ulam apa ni? Ada buah nenah, ada kangkung, ada cili. Ni lada masin pun. Lepas tu ni kebili betul ada. Banyak betul. Balik ni laksa. Dia bagi sayur semua set dia. So kita order makan ada udang, goreng tepung, ikan, ikan rasa. Ni lah menu yang aku makan nasi putih. Baik, makan dulu. A few moments later. Ini adalah area Lee Garden. Massage kan? Banyak massage kan? Sayang sini. Lee Garden Plaza Hotel. So ni banyak macam-macam. Ikan je. Dah. Campur lah. Wow. Sayang. Biasanya sedap je sayang. Pas saja kami pusing-pusing di Lee Garden Plaza, kami terus pergi cari massage. Memang betul-betul santai trip kali ini. Sebelum balik hotel, wajib singgah 7E. Kita borong apa yang patut buat stok kat bilik nanti. Mana boleh balik tanpa burger 7E dengan susu Meiji kan? Malam di Pekan Hat Nyai 11 malam. Kaki pun dah penat, perut pun dah kenyang, shopping pun dah shopping. Jom kita balik hotel lah malam ni. Kita balik naik, kita panggil Maxim. Inilah dia malam terakhir di Hat Nyai. Naik Maxim. Ini Maxim, kita naik Navara ya. Orang kepenatan. Pagi terakhir di Hat Nyai, sedar tak sedar dah kena check out. Sekarang kita tengah tunggu van untuk hantar kami balik ke Padang Besar.
Kesimpulannya, trip 3 hari 2 malam kali ini memang 10/10. Dari makan dekat restoran sampai ke street food, perut tak pernah lapar. Shopping pula dekat Central Hat Nyai yang memang bahaya untuk poket tapi puas hati. Dan juga healing massage dekat sini, ubat paling mujarab untuk kaki yang penat berjalan. Hat Nyai ni memang tempat paling senang nak datang. Makanannya kena dengan selera dan bajetnya pun sangat mesra poket. Bajet. Kalau korang perlukan short gateway, Hat Nyai lah jawapannya. So, terima kasih Hat Nyai untuk memori dan makanan yang sedap-sedap. Kita jumpa lagi di next trip. Bye-bye. Assalamualaikum.